mesti ada jadual seminggu sekali belajar fiqh, seminggu sekali belajar tauhid, seminggu sekali belajar tasawuf, akhlak. Mesti belajar. Itu fardu ain. Apa maksud fardu ain? Ilmu yang diwajibkan kepada semua orang. Kalau di Malaysia ni ada yang Islam 25 juta, 25 juta ni wajib belajar ilmu ni. Kecuali yang belum baligh. Yang lain-lain bila dah baligh, mukallaf, wajib belajar 3 ilmu ini. Fiqh di negara kita, fiqh apa? Sebut tengok, fiqh apa? Tak bunyi tu. Fiqh kita fiqh Syafi'i. Akidah kita, tauhid kita, akidah kita mazhab Asy'ari ataupun Asy'ariyah. Tauhid dan tasawuf ni ilmu akhlak, ilmu bersihkan hati, menjaga lisan, tidak marah, ilmu bersabar. Itu ilmu akhlak yang kita kena belajar.